Okey, ramai yang tak percaya. Sebenarnya tak ada kereta sewa pun boleh buat bisnes kereta sewa ni. Okey, pastikan tengok video ni sampai habis. Kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim GoGramatic di mana dia ni tak ada kereta sewa. Dia hanya duduk di rumah jadi ejen GoGramatic. So dalam masa 9 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM447,320 dan dapat komisen RM85,100. Okey, ini adalah Facebook tim GoGramatic. Nama Facebook dia Kak Yati Car Rental MPV Sedan Selangor KL. Okey, Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL ni, dia tiada kenderaan, dia hanya ejen sahaja. Okey, Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL ni, dia sertai GoGramatic pada 2 September 2023. Dia ni tinggal di Banting, tiada kenderaan sewa dan dia hanya iklan di Facebook dan TikTok sahaja. Okey, ini adalah rekod pendapatan sewa dan komisen beliau pada tahun 2025. Okey, Januari sewaan dia 65,780, komisen dia 12,730. Februari sewaan dia 39,320, komisen dia 7,545. Mac sewaan dia 91,350, komisen dia 16,790. April sewaan dia 39,450, komisen dia 7,570. Mei sewaan dia 36,360, komisen dia 7,620. Jun sewaan dia 42,890, komisen dia 7,795. Julai sewaan dia 48,090, komisen dia 8,570. Ogos sewaan dia 35,740, komisen dia 6,830. September sewaan dia 47,940, komisen dia 9,650. So daripada Januari sampai September 2025, jumlah sewaan dia 447,320, komisen dia RM85,100. Okey, macam mana Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL ni tak ada kereta sewa pun boleh menjana pendapatan sewa sebanyak RM447,320 dan dapat komisen RM85,100 dalam masa 9 bulan. Okey, yang pertama Kak Yati ni dia berdaftar menjadi rakan niaga GoGramatic. So mereka yang berdaftar menjadi rakan niaga GoGramatic, kita akan masukkan mereka dalam satu grup. So dalam grup ni kita ada beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia. Okey, so Kak Yati ni dia akan buat pemasaran lah. Tak kisahlah dekat Facebook ke, dekat TikTok ke. So bila ada pelanggan nampak iklan Kak Yati, pelanggan akan mesej lah dekat Kak Yati. Biasanya pakai WhatsApp. So Kak Yati dia akan tanyalah pelanggan nak sewa kereta apa, tarikh bila, nak ambil kereta kat mana. So pelanggan akan bagi butiran tempahan tu kepada Kak Yati. Kak Yati dia dapat je butiran tempahan tu, dia akan tanya dekat dalam grup. Dalam grup tu kalau ada rakan niaga GoGramatic yang ada kereta pada tarikh, masa dan tempat yang pelanggan tu minta, so rakan niaga GoGramatic yang ada kereta ni, dia akan WhatsApp dekat Kak Yati. Okey Kak Yati, saya ada kereta, ni gambar-gambar kereta, ni harga sewa berapa, harga ejen berapa, deposit berapa dan cas penghantaran berapa. So Kak Yati, bila dia dapat je butiran kenderaan tu, dia akan maklumkan dekat pelanggan dia, okey kereta ada, ni gambar-gambar kereta, harga sewa berapa, deposit berapa dan cas penghantaran berapa. So kalau pelanggan tu setuju, pelanggan akan bayar kepada Kak Yati dan Kak Yati dia akan ambil komisen siap-siap dan dia akan transfer harga ejen kepada rakan niaga GoGramatic yang ada kereta. So rakan niaga GoGramatic yang ada kereta ni, dia akan hantar kereta dekat pelanggan pada tarikh, masa dan lokasi yang pelanggan minta. GoGramatic kita sediakan sistem perjanjian sewa. Okey, so pelanggan dapat kereta, selepas habis sewa kereta, pelanggan akan pulangkan balik kereta kepada pemilik kereta lah. So pemilik kereta dia dapat kereta, dia akan check dulu kereta. Kalau kereta tu okey, tak ada masalah apa-apa, pemilik kereta dia akan maklum dekat Kak Yati, kereta dah dipulangkan. So Kak Yati dia akan pulangkan deposit pelanggan dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Alright, itu dia punya proses. So Kak Yati ni, dia tak perlu hantar kereta, ambil kereta. Dia duduk rumah saja buat pemasaran dan dia dapatkan tempahan. Alright. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak menjana pendapatan daripada bisnes kereta sewa? Tak kisahlah ada kereta ke, tak ada kereta ke, duduk kampung ke, duduk bandar ke, duduk luar negara pun boleh buat bisnes kereta sewa ni. Alright. So kalau you nak join GoGramatic, kita kenakan yuran kalian RM300 saja setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk semak pelanggan. Dan kalau you perlukan kereta ataupun motor, GoGramatic pun kita boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Alright.
So kalau you nak join team GoGrammatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team GoGrammatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.